Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak cinta, dah kenal jangan jatuh cinta. Nama diberi Nur Sofia Rauda, wartawan anda pada hari ini. Kini di SMK Putrajaya Presiden 141 telah berlangsungnya pendaftaran tingkatan 1 bagi sesi 2026. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Kini saya bersama dengan seorang ibu pelajar di sekolah sini. Boleh perkenalkan diri? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazlili binti Muhammad Nur, ibu kepada Amirul Mikael bin Amar Abdul Qadir dari kelas 1 Amanah. Boleh saya tahu kenapa puan nak menghantar anak puan ke sekolah sini? Okey, pertama kali of course lah sebab satu, rumah saya memang berada berdekatan dengan sekolah, dan satu lagi pastinya sebab saya yakin dan saya percaya sekolah ini merupakan sekolah yang cemerlang di mana diterajai oleh pengetua yang cemerlang, dan juga saya nampak kerjasama guru-guru dalam nak membentuk anak-anak, mendidik sasiah dan juga akademi anak-anak sangat baguslah di sekolah ni. Okey, saya faham. Sebenarnya apakah harapan puan untuk anak puan pada masa hadapan nanti? Okey, terima kasih untuk soalan tu. Actually macam biasalah, saya rasa mana-mana ibu bapa pun akan mengharapkan harapan yang sama, di mana saya sentiasa mendoakan dan mengharapkan anak-anak saya dan juga anak-anak yang lain di sekolah ni dapat menjadi anak-anak yang cemerlang, bukan sahaja cemerlang di dunia dan juga di akhirat, dan dapat memberi sumbanganlah kepada bangsa, agama dan juga negara. Okey, terima kasih puan. Sekarang saya bersama dengan adik Hasan dari kelas 1 Amanah. Boleh nak tanya sikit, apa perasaan awak masuk sekolah menengah? Perasaan saya kan, yang first time tu kan memang nervous gila. Tapi semakin lama dah ke bawah dah. Sebab kan ada 2 kakak, relax lah. Oh, awak ada 2 kakak. Kakak tingkatan berapa? 2 dengan 4. Oh, okey. Apa impian awak nak capai kat sekolah ni? Impian saya at least dapat penguat PRS, lepas tu 4A. Kalau diberi peluang, aktiviti apa yang awak nak join? Aktiviti yang saya memang akan join kan, mestilah Learning English Hub. Oh, awak berminat dalam bahasa Inggeris ke? Ya. Okey, terima kasih kepada adik Hasan sebab meluangkan masa untuk kami. Assalamualaikum. Kini saya bersama dengan Puan Mazia iaitu PKM kita di SMK Putrajaya Presiden 141. Boleh saya tahu berapakah anggaran pelajar tingkatan 1 yang mendaftar pada tahun ini? Okey, baik. Terima kasih Sofia. Okey, sebenarnya untuk hari ini anggaran murid tingkatan 1 yang mendaftar adalah adalah seramai 402 orang murid dari seluruh Putrajaya lah yang datang. Apakah harapan puan untuk murid-murid di SMK Putrajaya Presiden 141? Okey, yang pertama sekali harapan saya besar sebenarnya. Okey, terutama untuk yang tingkatan 1 tu, sebab mereka baru mendaftar. Jadi saya sangat berharaplah agar murid tingkatan 1 ni mereka dapat menyesuaikan diri dengan alam persekolahan sekolah menengah, sebab sekolah rendah dan sekolah menengah ni dia berbeza. Okey, dan yang satu lagi, mereka ni hadir hari ni kita nampak dia ceria. Mungkin ada yang tak berapa ceria, tapi insya-Allah kita harap dia akan terus ceria dan terus bersemangat dengan sikap yang positif. Okey, saya nak mereka ni membina disiplin, keyakinan diri dan hormatlah kepada semua pelajar-pelajar lain. Selain itu, saya juga berpesan, pesannya bukan saja untuk tingkatan 1, pada semua pelajar di SMK Putrajaya Presiden 141 ni, saya harap sangat sekolah ini adalah tempat untuk semua murid membina kejayaan, serlahkanlah bakat, potensi diri yang ada, jangan simpan. So dan yang penting sekali, jaga diri, okey, sasiah, disiplin, hormat pada semua guru dan rakan-rakan. Okey, dan akhir sekali saya berharap teruslah kekal maju dan maintain positif. Okey, itu saja. Terima kasih Puan Mazia atas ucapan yang amat bermakna sebentar tadi. Alhamdulillah, sampai sini sahaja majlis pendaftaran tingkatan 1 kita bagi sesi 2026. Kami mengucapkan selamat maju jaya bagi murid-murid tingkatan 1 dan semoga perjalanan anda dipermudahkan. Have fun. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Manjada wajada, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.